Ramai wanita tanya, umur 40 masih boleh hamil ke? Terlambat ke kalau baru nak mula TTC? Jawapannya, tak semudah ya atau tidak je. Tapi ada berita baik untuk anda. Berapa usia maksimum wanita boleh hamil secara semula jadi? Secara semula jadi, wanita masih boleh hamil selagi masih ada ovulasi dan belum menopause. Purata menopause berlaku sekitar usia 50 tahun. Tapi kesuburan mula menurun dengan ketara selepas umur 35 dan lebih ketara selepas 40. Namun, ramai wanita masih berjaya hamil pada usia 40-an awal dengan atau tanpa bantuan rawatan kesuburan. Ya, wanita umur 40 masih boleh hamil. Tapi, ini yang perlu tahu. 1. Kuantiti dan kualiti telur menurun. Telur makin berkurang dan mutu genetik telur juga makin kurang stabil. Ini boleh tingkatkan risiko kesukaran hamil atau keguguran. 2. Ovulasi tak selalu tepat dan konsisten. Kitaran haid boleh mula jadi tak tetap. Jadi penting sangat kenal waktu subur sebenar, guna OPK, BBT atau pantau lendir cervix. 3. Risiko kehamilan lebih tinggi termasuk risiko keguguran, tekanan darah tinggi semasa hamil, kencing manis, masalah kromosom, contoh Down syndrome. Tapi dengan pemantauan rapi dan gaya hidup sihat, ramai wanita 40-an berjaya melalui kehamilan yang sihat. Apa boleh buat kalau anda 35 ke 40-an dan nak TTC? Buat check up awal, IMH test, scan rahim, suami buat semen analisis, jaga hormon dan ovulasi dengan pemakanan, tidur dan stres level, amalkan FFT setiap pagi, bantu sokong hormon wanita, kuatkan rahim dan bantu proses penempelan. Hamil usia 40 bukan mustahil, tapi perlu strategi, ilmu dan sokongan betul. Jangan give up hanya sebab nombor umur. Komen, saya belum terlambat kalau anda tengah TTC. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak tips kesuburan wanita yang jujur, berfakta dan penuh harapan.